kita tarik daripada main DB nombor 1, 3 kabel live neutral earth. Kena pakai kabel minimum 10mm lah. Untuk DB yang ketiga, litar puasa dia kat sini, kalau kita kira semua total ada 12. Okey, jom saya terang satu persatu. Okey, untuk soket 13M, litar yang pertama dekat bahagian sini. Okey, litar yang pertama datang daripada DB. Okey, DB di situ. Mari sini. Okey, 1 litar live neutral earth untuk kita looping 4 soket. Okey, dan litar yang kedua untuk kita looping 4 soket. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Bahagian office ni penggunaan dia tak besar sangat. Jadi kita boleh looping maksimum sehingga 4 lah. Biasa saya akan buat sehingga 4 sahaja. 3 ataupun 4 tak ada masalah. Okey, seterusnya dekat tabletop ni yang ketiga. Okey, yang ni 1 litar kita looping 2 sini, kita tarik looping 2 sini, maknanya 1 litar 4 soket juga. Dan seterusnya okey, dekat sini ada 4 soket juga. Okey, 1 litar 4 soket kita looping. Memang banyak dekat office ni. Okey, yang kelima dekat bahagian office nombor 1. Okey, yang ni 1 litar 4 soket. Semestinya kita pakai kabel 2.5mm tuan-tuan. Okey, ni sini tuan-tuan nampak kabel 2.5mm untuk soket. Okey, yang ni litar yang ke-6. Okey, kat sini pun 1 litar 4 soket. Okey, litar yang ke-6. Okey, litar yang ke-7 tepi ni 8, 9. Okey, litar yang ke-7 sini. Okey, 2 soket dekat sini. Lepas tu kita looping pergi ke soket luar untuk yang waterproof punya. Yang ni kita pakai switch 20M. Jadi kita boleh control on dengan off kat dalam ni. Okey, seterusnya litar yang ke-8. Sini pun sama juga. Ada 1 soket dekat dalam, satu dekat luar. Kita ada switch 20M sini, control on off soket untuk luar waterproof punya. Okey, litar yang ke-9 dekat bahagian sini. Okey, ada 1 soket 13M pakai kabel 2.5mm 1 litar. Yang tu ada switch 20M untuk on off soket waterproof dekat luar tu. Okey, seterusnya litar untuk aircon ada 2 dan water heater 1. Okey, aircon kita tarik daripada DB, kita mari ke sini.